Okey, saya nak berkongsi tentang yang satu tajuk yang kurang biasa kita dengar, iaitu bipolar. Bipolar adalah mood swings ataupun bukan sakit mental gila, tapi imbalance of brain waves. Saya bukan pakar, specialist Dr. Brain, tidak. Tetapi saya telah bersama dengan doktor pakar psikiatris untuk kedua anak-anak saya yang mengidap bipolar. Bipolar juga termasuk dengan anxiety disorder dan juga panic attack, severe depression dan violence suicidal. Okey. Anak saya yang lelaki yang bongsu sudah mengidapnya selama 10 tahun. Yang saya mendekati beliau seperti seorang baby. Saya tidak pernah datang ke BE dengan keadaan yang murung ataupun keadaan yang stres. Saya rasa saya selalu datang membuat semua orang ketawa. Membuatkan lawak jenaka bagi semua orang tenang dan suka. Tetapi sebenarnya saya sentiasa dalam keadaan yang begitu dalam tekanan. Tetapi dengan NextBio, Allah Ta'ala telah pun menghantar kepada saya satu ketenangan, satu kesyukuran, di mana ia telah membantu diri saya sendiri yang mempunyai anxiety disorder suatu ketika dulu, yang mana saya takut relapse mendatang oleh kerana tekanan daripada kedua anak ini tadi. Because sometimes I do get some symptoms, okay, but it helps by the other supplements ataupun functional foods like Shiroto, like Spirulina and Bifil before NextBio comes into the picture. Alhamdulillah, NextBio, yakin dan percayalah, ia membantu mental issues dan perasaan jiwa, soul kita. Kerana selama sebulan saya mencuba sendiri dan saya lebih tenang walaupun dalam krisis, dan pertama kali saya tinggal anak-anak saya tanpa ada penjaga. Oleh kerana apa? Sebab anak saya khususnya Azril berumur 28 tahun, beliau tidak boleh ditinggal. Ada aja orang mesti bersama dia sebab trigger dia tidak ada simptom. Tetapi setelah mengambil NextBio selama 3 minggu, dia sendiri bercakap otaknya telah ada fokus. The foggy brain dah mula clear. Dan mood dia pula semakin calm. Dan hari ini, tadi semasa saya masuk untuk dinner, saya dapat message daripada beliau, "Mama, ini dia Azril, my new person. Hari ini, I basuhkan baju you dan sidai. Kedua, saya buat sendiri my hair food. Sebab bila dia anxiety, bila dia ada depression dan bipolar, to suppress all that, dia makan macam orang gila. Dia makan macam ada hantu dalam diri dia. Sampai kan saya sendiri pun tertekan. Oleh kerana Azril bermula seperti anak yang begitu disiplin, anak yang begitu vain, anak yang begitu mengambil berat tentang makan, exercise. He's a gym person, sado, handsome and brilliant. Went into a university at the age of 16. Tetapi oleh kerana isu dia kena bully seteruk-teruknya, it triggers the bipolar in the brain. Tapi saya tidak ambil any legal action towards the bullier, sebab I treat my son as ujian daripada Allah. Tetapi apa yang saya nak kongsi hari ini, please share with those people with mental issues, bipolar, schizo, ataupun juga orang kata orang Melayu kata merian, merian. Itu semuanya boleh dibantu oleh NextBio. Nampak sesangat dia punya perubahan dan juga dia punya kebaikan. Itu yang berlaku kepada anak saya, juga anak perempuan saya. Dan saya terharu bila kedua-dua anak saya yang perempuan dah kahwin 3 orang anak, cantik dan berdikari, tetapi she got the bipolar when that was 3-4 years ago. Jadi saya terima kenyataannya ni mungkin genetik ataupun inheritance dalam keluarga kami. Saya terpaksa terima itu. Sebab antaranya sini ada doktor kan menyatakan ia mungkin adalah sebab gitu. Because it's a cumulative factor for you to find out the grassroots of the cause of this bipolar and so on. Jadi hari ini saya bersyukur kerana kedua-dua anak saya dapat kembali seperti anak-anak biasa
Kalau tidak, anak-anak saya adalah anak-anak OKU. Walaupun cantik, walaupun handsome, walaupun brilliant, mereka ada qualification, masters and degrees and what not. Tetapi oleh kerana penyakit ini tadi telah tarik segala nikmat, nak uji saya sekeluarga dengan sabar dan tabah. Hari ini mereka kembali pulih dan saya dapat dengan suami tadi tenang. Pertama kali datang tanpa ada orang kata penjaga, susah hati. Saya punya upline, mentor anda ada tahu. Kadang-kadang mentor, I have to go. My son is calling me or otherwise suicidal. Mantah, Angela, I have to go. He collapsed in the mall. You know, dan sebagainya. My daughter, she wants to ram the gate. Oh my God, I said. So, today Tanti namanya telah menjadikan TikTok saya pada hari ini. Kalau you tengok TikTok, adalah daripada idea-idea anak saya Tanti. Alhamdulillah kerana otaknya dah clear dan dapat bantu. Sebab mak ini tak tahu media. Mak ini tak tahu tentang apa IT. Anak-anak yang bijak tadi tidak dapat bantu saya sebelum ini oleh kerana gangguan mental tadi. Tetapi sebulan ini mereka telah bersama saya. Dan saya bersyukur. Dan hari ini Tanti kata, Ma, please give me all your pictures and your videos for me to do your content. Pegang barang produk. If you go and take your pictures. Jangan nak jadi model yang tak ada. Yang tidak ada manfaat. You see? So she is giving me the idea. Jadi, all my brothers and sisters, NextBio is actually magical. Satu-satu kenikmatan hebat yang terhebat yang mana ianya datang dengan izin Allah dengan melalui BE International. Itu yang saya wawarkan dan saya akan tentukan semua yang saya kenal yang mempunyai mental issues itu diberi pembelaan melalui NextBio. Oleh kerana kalau diikutkan bipolar atau mental issues tidak ada pembelaan buat masa ini. Walaupun insurans tidak dapat membiayai. So kami dah keluar banyak kewangan, banyak perbelanjaan untuk perubatan mereka, rawatan mereka. We are still fighting as a president of the NGO for health and whatnot. It goes along with BE International. I'm going to fight for all these mental issues. I am going to make sure that mereka dibela. Ya, bukan kerana kepentingan anak tapi untuk semua. Jangan lupa, kita hari ini hidup di dalam era begini. Kita mempunyai mental stress dengan tidak sedar. Kerana umur meningkat, keadaan persekeliling dan juga krisis kehidupan. Dengar cakap saya, kita berkongsi dan bila saya balik pada Tokyo ini, saya akan pergi to my psychiatric department untuk membantu semua para pasien ataupun pesakit-pesakit mental. InsyaAllah, doakan saya untuk saya dapatkan khidmat, membantu. Di situlah nawaitu saya, bukan kerana kewangan ataupun apa, tetapi kekayaan saya adalah kesihatan. Sebab saya pernah sakit teruk dan saya pernah tak bangun, saya pernah terlantar, saya pernah di wheelchair, saya bertongkat. Hari ini, mari cabar saya. Boleh lagi berjoget pada malam. InsyaAllah.